YAM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor menyifatkan aksi Liga Juara-Juara AFC Elite Akli antara Johor Darul Tazim dan Vissel Kobe sebagai penentu kemarahan pasukan itu dalam kejohanan berkenaan. Hasrat JDT untuk meraih satu mata di bumi Jepun musnah apabila tewas 2-1 kepada San Francisco Hiroshima. Kekalahan ini menyaksikan JDT perlu mengatasi cabaran Vissel Kobe dalam aksi terakhir Liga Timur Akli jika mahu mara kepusingan 16 kejohanan itu. Tunku Ismail yang juga pemilik JDT mengakui aksi menentang Kobe merupakan satu tugasan sukar buat anak buah Hisco Munoz. Pada masa sama, baginda juga percaya inilah peluang buat pasukan itu untuk terus melakar sejarah di pentas berprestij Asia. Satu penghormatan bermain dalam pertandingan tertinggi di Asia dan lawan pasukan terkuat dalam kumpulan kita. Ini adalah perlawanan kalah mati buat kami. Sebagai satu kelab yang kerdil bercita-cita tinggi dan sentiasa ingin mencipta sejarah, ia adalah tanggungjawab kita untuk tunjuk mereka, orang luar negara, keramahan selatan, katanya di ruang komen Johor Southern Tigers. JDT bakal turun menentang Kobe di Stadium Sultan Ibrahim SSI pada 17 Februari ini. Penyokong yang masih belum mendapatkan tiket perlawanan boleh mendapatkannya di platform tiket hotline. Yang lebih menarik dalam perlawanan ini, Johor Darul Tazim JDT memiliki peluang besar untuk layak ke pusingan kalah mati AFC Champions League Elite Akli berdasarkan perkiraan oleh laman terkemuka dunia. Selepas tewas kepada San Francisco Hiroshima minggu lalu, JDT kini dalam persiapan rapi bagi menghadapi sebuah lagi kelab gergasi Jepun, Vissel Kobe dalam aksi terakhir pusingan ACL Elite. Tugas berat dijangka menanti skuad kendalian Hisco Munoz ini dalam usaha untuk memburu kemenangan ke atas Vissel Kobe bagi memastikan tempat ke pusingan kalah mati lebih terjamin. Di atas kertas, Vissel Kobe dianggap sebagai pasukan pilihan menjelang aksi ini berdasarkan kedudukan semasa di puncak liga hasil kutipan 16 mata hasil 5 kemenangan dan sekali seri serta kalah. Manakala JDT yang kini berada di kedudukan ke-7 liga perlu meraih 3 mata untuk kekal dalam kelompok 8 kelab terbaik ke pusingan kalah mati, dan jika sebaliknya, mereka berisiko terlepas slot itu. Selain JDT, 5 kelab turut sedang bersaing untuk merebut 4 lagi tempat ke pusingan kalah mati iaitu Buriram United, FC Seoul, Gangwon, Ulsan Hyundai serta Chengdu Rongcheng dari China. Perkiraan dari laman 40 Rankings menyaksikan peluang JDT untuk berada dalam kelompok 8 pasukan terbaik bagi layak ke pusingan kalah mati akli ini diramal setinggi 94%. Bahkan, Buriram United serta FC Seoul turut dijangka bakal mara ke pusingan kalah mati dengan peluang setinggi lebih 90% untuk mengiringi 4 pasukan yang sudah layak terlebih dahulu. Jangkaan peluang JDT ini dilakukan selepas mengambil kira nasib 3 pasukan di bawah JDT iaitu Gangwon, Ulsan HD dan Chengdu Rongcheng yang akan beraksi di laman lawan pada aksi terakhir ini. Walau bagaimanapun, perkiraan ini hanyalah bersifat teori semata. Segala keputusan dan nasib JDT bakal ditentukan dalam 90 minit perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim esok. Semoga berjaya esok JDT, amin. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.